Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, saya Faizal dari Donet Karisma Komputer Pak Raja. Okey, nak tanya korang lah, apa beza skrin biasa dan skrin OLED? Kalau korang ada bajet nak beli laptop, korang akan pilih skrin yang mana satu? Skrin biasa ataupun skrin OLED? Jadi dia sebenarnya ada perbezaan antara kedua-duanya, iaitu skrin biasa ni sebenarnya lebih murah dan juga dia nampak, kalau hitam tu tak nampak sangat lah. Tapi kalau skrin OLED ni dia lagi terang, lagi jelas, lagi cantik. Sebab tu ramai orang-orang, contoh gamers ataupun content creator, dia lebih suka pada skrin OLED. Sebab tu kalau kita sendiri bergantung pada bajet kita lah, kita nak sama ada kita nak beli skrin biasa ataupun yang OLED. Tapi skrin biasa pun tak ada masalah, masih boleh guna untuk kegunaan kita lah. Jadi kesimpulannya, bajet kita boleh beli sama ada skrin biasa ataupun skrin OLED, ikut pada kita punya bajet lah. Itu saja. Terima kasih.